Contoh soalan ujian psikometrik bagi jawatan pembantu tadbir perkeranian operasi. Soalan ini menilai tahap keyakinan diri, inisiatif dan kesediaan berkomunikasi tanpa perlu menunggu peluang secara formal. Ia juga mengukur sama ada calon bersikap pasif ataupun proaktif dalam menyampaikan maklumat dan pandangan, khususnya dalam situasi kerja yang memerlukan penjelasan kepada rakan sekerja ataupun orang awam. Jawapan yang terbaik bagi soalan ini adalah B. Tidak, kerana menunjukkan calon tidak hanya berucap apabila diberi peluang semata-mata, sebaliknya mempunyai kesediaan untuk tampil memberikan maklumat ataupun penjelasan apabila keadaan yang memerlukan. Ini menggambarkan sikap proaktif, yakin serta mampu berkomunikasi dengan baik selaras dengan tugas pembantu tadbir perkeranian dan operasi yang sering berurusan dengan pelanggan, menyampaikan maklumat rasmi dan membantu melancarkan operasi pejabat. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning kat sini.